Pernah tak kita berhenti sekejap dan fikir, macam mana alam ni boleh berfungsi dengan begitu sempurna? Sebenarnya kan, ada banyak misteri luar biasa yang berlaku setiap hari di sekeliling kita yang kadang-kadang macam tak masuk akal. Okey, cuba bayangkan ni, ada sekawan burung kecil, diorang mulakan satu perjalanan yang epik dari Afrika. Tak ada GPS, tak ada peta, tapi diorang terbang rentas benua dan lautan sejauh 11,000 kilometer. Dan akhirnya, diorang sampai ke destinasi yang sama di Lebanon setiap tahun. Macam mana tu? Kalau tu tak cukup hebat, kita tengok pula kisah ikan salmon. Lahir kat sebatang sungai kecil, dia keluar mengembara ke lautan luas bertahun-tahun lamanya. Lepas tu, satu benda yang luar biasa berlaku. Dia patah balik. Bukan ke mana-mana sungai tau, tapi ke sungai yang sama tempat dia lahir. Macam mana dia tahu jalan pulang? Perjalanan-perjalanan yang nampak mustahil ni mestilah bukan kebetulan semata-mata kan? Ia sebenarnya petunjuk, bukti adanya satu sistem panduan yang maha sempurna. Jom kita selami dengan lebih dalam. 11,000 kilometer. Nak bagi gambaran, tu lebih kurang macam kita terbang dari Kuala Lumpur ke London. Bayangkanlah, buat perjalanan sejauh tu hanya dengan kepak sayap, merentasi padang pasir dan lautan. Dan yang hebatnya, diorang berjaya buat tanpa gagal setiap tahun. Dan bahagian yang paling mengagumkan sekali, tak ada seekor pun yang sesat. Setiap seekor burung dalam kawanan yang besar tu tahu dengan tepat ke mana nak tuju. Seolah-olah dah ada Waze dalaman yang terpahat dalam diri diorang. Okey, kita kembali kepada salmon tadi. Perjalanan dia nak balik tu, ia adalah satu perjuangan hidup dan mati. Dia bukan setakat berenang biasa je, tapi melawan arus sungai yang deras beribu-ribu kilometer tanpa henti. Bila jumpa halangan macam air terjun, salmon ni boleh melompat setinggi 3 meter ke udara. Bayangkanlah kekuatan dan keazaman tu. Semua ni bukan dibuat dengan kekuatan semata-mata, tapi dengan ketepatan yang luar biasa sebab dia tak pernah silap jalan pulang. Jadi, apa sebenarnya kuasa di sebalik semua ni? Apa kompas gaib yang memandu makhluk-makhluk ni? Jawapannya terletak pada salah satu nama Tuhan yang maha indah. Al-Hadi, salah satu nama Allah SWT yang bermaksud Sang Pemberi Petunjuk. Dialah yang memberi petunjuk kepada semua ciptaannya untuk kebaikan hidup. Dialah yang menunjukkan jalan yang benar kepada segenap makhluk. Konsep petunjuk ni, ia ditegaskan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hajj, ayat 54, Allah berfirman, sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Satu jaminan petunjuk bagi sesiapa yang mencarinya. Jadi, apa yang kita selalu sebut sebagai naluri pada burung dan salmon tu sebenarnya jauh lebih mendalam. Ia adalah manifestasi hidayah, petunjuk langsung daripada Al-Hadi. Dialah yang membisikkan arah pada setiap kepakan sayap dan memberi kekuatan pada setiap lompatan. Bila kita tengok haiwan pun diberi petunjuk yang begitu sempurna, ini membawa kita kepada satu persoalan yang jauh lebih penting. Macam mana pula dengan kita, manusia? Cuba fikirkan, kalaulah seekor ikan pun Allah bimbing perjalanannya dengan begitu teliti, apatah lagi kita, manusia, yang diciptakan sebagai sebaik-baik kejadian. Sudah tentulah, petunjuk untuk kita jauh lebih besar dan istimewa. Petunjuk Allah untuk kita ni datang dalam dua bentuk utama. Pertama, petunjuk naluri atau fitrah, sama macam haiwan. Contohnya, seorang bayi tak perlu diajar pun dia tahu macam mana nak menyusu. Tapi, sebab kita manusia ada akal dan pilihan, kita diberi petunjuk yang lebih tinggi, petunjuk wahyu. Inilah kompas moral dan rohani kita yang disampaikan melalui para rasul dan kitab suci. So, persoalannya sekarang, macam mana kita nak tune in atau tala diri kita untuk terima petunjuk ilahi ni dalam kesibukan hidup kita seharian? Petunjuk ni bukan sesuatu yang datang bergolek. Ia kena dicari dengan usaha. Mula-mula, renunglah ciptaannya. Lihatlah keajaiban di sekeliling kita. Kedua, bukalah Al-Quran. Ia adalah manual untuk hidup kita. Ketiga, carilah ilmu supaya kita tak jahil tentang jalan yang benar. Keempat, bersihkan diri. Jauhi perkara yang boleh menggelapkan hati. Dan yang paling utama, kelima, jangan sesekali berhenti meminta. Teruslah berdoa memohon petunjuk, terutamanya dalam solat kita setiap hari.
Dan kita kena ingat, pencarian hidayah ni bukanlah macam satu perlumbaan yang ada garisan penamat. Tidak, ia adalah sebuah perjalanan seumur hidup penuh dengan liku-liku yang memerlukan panduan secara berterusan. Dan pintu untuk memohon tu tak pernah tertutup. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah sendiri menyeru kita dengan penuh kasih sayang. Wahai hamba-Ku, mintalah hidayah kepadaku. Nescaya aku akan memberikannya kepadamu. Ini bukan sekadar janji, tapi satu jemputan peribadi daripada Al-Hadis sendiri. Dalam setiap degup jantung kita, dalam setiap langkah yang kita ambil, kita sebenarnya sedang berlayar di lautan kehidupan yang luas dan kita amat memerlukan panduannya. Jadi, soalan terakhir untuk kita renungkan bersama, sudahkah kita memohon kompas ilahi kita hari ini?